Tapi ada je kes orang yang burn kalori dalam keadaan tak berpeluh. Siapa yang kata kalau nak running ke atau jogging ke kena berpeluh? Tak semestinya korang. Ada yang tengok video aku baru-baru ni pasal larian aku buat 13 kilo tu. Dia tengok aku punya badan tak lencun lepas berlari 13 kilo. Dia pun pelik, betul ke brother ni berlari 13 kilo tak peluh langsung kan? Ini mesti banyak rehat je lebih kan. Wah, agak-agak lah korang ni pun. Korang mungkin tak faham tau. Kita berpeluh ketika berlari tak menandakan korang akan banyak burn kalori. Sebenarnya kan, kebanyakan kalau korang tengok pelari-pelari yang banyak berpeluh tu, sebenarnya dia nak regulate balik temperature dalam badan. Dia bukan menandakan korang banyak burn kalori tau. Korang bayangkan kalau dekat luar negara tempat sejuk tu, macam mana dia nak peluh banyak tempat sejuk, tapi adakah menandakan dia tak burn kalori? Tak juga. Walaupun dia tak peluh banyak dalam keadaan berlari dalam keadaan sejuk ataupun buat aktiviti ketika sejuk, tak bermakna dia tak burn kalori. Korang kena faham, berpeluh tandanya nak menyejukkan balik badan, nak sejukkan balik suhu dalam badan. Jadinya apabila korang punya heart rate makin menaik, melonjak tinggi ketika korang bersenam, jadi tujuan untuk berpeluh tu nak sejukkan balik, nak rendahkan balik heart rate korang supaya korang boleh relax. Tak adalah korang termengah-mengah ketika melakukan aktiviti bersukan. Jadi macam mana kita nak burn kalori? Burn kalori ni korang kena faham, kalau korang buat physical exercise yang intens tinggi, korang makin banyaklah burn kalori. Tapi ada je kes orang yang burn kalori dalam keadaan tak berpeluh. Jadi tengok kepada keadaan semasa lah. Kalau cuaca tu sejuk, dingin, angin banyak, korang berlari dalam keadaan heart rate yang rendah, so takkanlah peluh tu nak keluar banyak kan. Macam tu lah, macam aku punya keadaan. Walaupun aku lari heart rate yang rendah, badan aku takkan keluarkan peluh lah banyak. Sebab tak ada reason kenapa nak sejukkan badan. Itu sebabnya aku sarankan kalau korang nak bersenam, bersenamlah dengan zon yang level rendah, heart rate yang rendah. So peluh insyaAllah tak akan keluar banyak. Itu sajalah aku nak kongsikan. Semoga dapat manfaat daripada video aku ni. Jumpa lagi next video. Bye bye.